kita je kita. Yang kopi 37676. Ah, Zul. Ah, Zul. Tak naik lepas duduk depan. Salin. Masnya dulu dia, kau nak masnya dulu. Ni jamai masak jamai. Kalau suruh masnya dulu tu main bukan dia tidak suruh. Masnya dulu tu yang tu apa pegang tu. Tu masnya dulu nampak tak? Tu lagi tu. Suruh dia orang masuk tu lah. Satu kereta lagi rapat tu. Dan hari ini alhamdulillah bersama-sama kami hari ini ada banyak peluang dan ada yang bergerak hari ini ada guru yang baju biru merah tu untuk SSCS Aman yang hijau tu untuk PRC kemudian itu daripada Surau Ar-Rahman sama Jirang kemudian daripada Campur kemudian hari ini saya akan ikut bagi sebagian untuk wakil soal dan bagi kepada semua. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, di sini kita turunkan lebih dalam 3 tan untuk 300 penerima. Tapi kita ada sikit nanti memang masing-masing. Mereka kata terima tadi dia kata sini ada 1,000. Jadi kita cuma bagi 300 dia. Ada lebih dan tadi secara random saya minta kalimat tarikh semua saya tinggi seorang tamu apa tadi dia ada NGO Pak Ibrahim baca NGO saya interview tadi bila orang dapat RM188 sebulan jadi dia bagi tahu bila dapat beras kampung ni, kita tanya kalau beras kampung ni bantu ke tak? Dia kata alhamdulillah beras kampung ni boleh tahan seminggu. Jadi sekampung ni seminggu alhamdulillah lah. Lepas tu kita lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berbayar di hari ni. Dan kawan-kawan lagi sebab lepas ni kita akan pergi kepada 2 center lagi. Kita akan 2 tempat lagi. Jadi kita akan bagi semangat. Kita akan pilih secara random 10 orang penerima, perlu hadir ke hadapan dan minta memberi semangat yang saya sebut nama ni silakan. Okey. Penerima yang pertama.
Bagi dia. Teman dia. Siapa dia? Tak apa. Ayo ambil gambar dia. Pusing sini. Congratulations, your first mission. Dan Silakan Puan Nisa. Puan Nisa daripada Kuala Lumpur ni. Puan daripada Kuala Lumpur jauh. Dengan suami dia Cik kepada Mai tengok sikit. Mai ni sikit. Tengok ni. Saudara Farid daripada Citra. Farid bawa 600 kg. Okey, saudara Farid daripada Citra, dia bawa 640 kg berat. Cik Farid ni yang Rasmi tu ya. Cik Halim Bini. Silakan memberi semangat kita. Kita to rescue. Dah kawan dia sebagai dia boleh bergerak dari sini. Wait, cuma dia ni. Dia bawa 700 kg berat ni. Alhamdulillah. Dan berat dia lagi boleh di sini. Terima kasih tu. Terima kasih. Okey, berat sini. Okey, restoran daripada kulit. Kita perlu lagi. Video. Seterusnya persilakan wakil daripada grup HCS Amal, saudara Syafiq. Yang pakai baju biru, putih, merah. Saudara grup yang aktif untuk kampungkan bagi madrasah. Terima kasih kerana sama-sama kita pada hari ini. Kita bersama kepada konsep kita. Tengok sini. Baju bendera Malaysia nanti. Fatih Manan. Fatih Manan. Ini adalah orang yang kelima daripada 3 silakan memberi semangat kepada tuan-tuan tentang PES Islam Suruhanjaya. Semangat bersama tahbir Islam dan bawakan ini. Tuan silakan. dapat bonus. Silakan memberi semangat daripada Grup IRC. Tak, man. Lupa pemerintahan. Belang ya, belang lah. Ya, belang lah. Ya, belang lah.
pada asal terus yang aktif masuk kampung kadang-kadang dalam film itu lepas tu lepas tu kita pergi motor macam saya pakai setiap dulu kita akan terus hilang lah banyak orang hilang orang ni semua kena kita lagi terusnya silakan saudara Eji soalan Rahman Lekas. Saya ada tu di sini. Seterusnya daripada pembela silakan ayah tadi pembela sponsor tu daripada pembela sejak tadi sebuah NGO yang aktif membantu orang tua anak untuk di proses sejak tadi dan pembela ni aktif tengok ini semua yang mereka ni bersama dengan wakilan sudah siap wakilan betul-betul tunggu dan jadi ialah kita panggil seorang wakil saja daripada wakilan untuk makan jadi bersama-sama kita ada guru lain lagi di sini Puan Aisyah dan Cikgu Zainul dan sebagainya kita yang individu saya bagi penutup saya bagi wakil daripada wakilan makan silakan Aisyah kan Aisyah dia pakai baju oren boleh wakilan Aisyah tak lemes. Tidak kita tak mau ikut. Okey, boleh. Lebih. Dah. Dia nak jual hutang, esok nak jual tas kerak. Hari ni buat barang macam mana? Dia tak ambil hutang. Sebab dia tak ambil hutang, kalau tak boleh bayar, masalah. Esok nak jual tas kerak ah. Hari ni hutang. Lepas tu esok dia jual ni bayar hutang. Ini ni. Jadi kalau orang bagi ni, mana dia hutang mesti ni dia. Ini lagi orang hidup dalam hutang ni. Orang zakat ni, zakat untuk orang hutang kan. Orang hutang ni lah salah lah untuk makan anak nak. Patutnya layak tu zakat. Sini tempat yang kami sesat tau. Yang saya tulis hari tu ni, kami main malam. Kami silap ambil hari tu. Ikut sampai ujung sana tu. Kereta tak boleh masuk. Katanya mati lah. Lepas tu silap. Lepas tu buat Insta balik malam tu. Silap je lah. Buat. Oh, sorry. Ya. Jam ACS. Memang semua okey, azam ACS, azam ni. Nak pet. Minyak sama satu berat sama satu. 10. Ah, tu sebelah tu. Ada pen nak pen. Tak cukup ke ada orang boleh pakai macam ni dia tak ada pen. Yang ada pen. TV je lah kakak ni. Bukan dia. Tak nak contoh-conting ah.
Tapi nak pergi kat Baikah jauh. Dah juga dah. Okey, kami dekat mana boleh hutang dekat mana. Nak berhutang. Dia nak pergi apa yang nak bagi? Ni pian ni. Ada mana? Ada mana dia kan? Dia hati dia. Dia pun jelaskan ni dia pun jelaskan. Terima sekali. Bagi dapat gambar dia sekali ya. Untuk dia tunjuk member dia. Ya. Okey. 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 Orang satu plastik bukan satu botol. Satu plastik. Satu plastik bukan satu botol. Bagi balik. Oh, dah tu. Satu plastik. Jangan sabar nak tunggu kita ni. Dan minta maaf kalau menyusahkan parking jalan dan sebagainya. Dan kita bertuah hari ni sebab bersama kita hari ni kita ada JKK. JKK kita Puan Nisa. Okey, Puan Nisa ni JKK kita. Dan dia ada bersama-sama kita hari ni. Dan alhamdulillah kita juga ada macam-macam grup hari ni. Lagi saya akan panggil pemberi sumbangan dan penerima sumbangan. Kita panggil dalam 10 orang macam itulah. Selebihnya akan masuk ni kita akan ambil gambar. Okey, sebelum tu untuk pengetahuan penduduk di sini yang tak kenal kami ni tengok macam-macam color duk ada ni. Bukan parti politik pertama kali ya. Dia adalah NGO. NGO ni Noreh dekah orang buat NGO juga. Tapi kami NGO ni adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan. Maknanya tak ada parti kok tak betul, tak ada parti tak betul. Dalam kami ada parti. Kawan tu ada Wampas tu, UMNO ada, PKR ada, DAP, DAP dah lah. Macam-macam ada parti ni. Ada yang tak ada parti pun dah. Jadi kami ni bila cuti-cuti macam ni, kami selalu masuk kampung buat program sumbangan kepada orang besar. Yang kami boleh hadir di kampung sini ni bukan pasal apa. Malam tu kami buat program di kampung bandar belah sana. Lepas tu selepas program tu dalam pukul 11 kami nak berbuat ke Bukit Nur belah sana. Kami telah cari shortcut daripada kampung bandar ke Bukit Nur, kami sesat masuk ke sini sampai jalan Hati ujung tu. Malam tu 10 dia kata. Ada orang kampung keluar dia kata dia ingat Bah Express sesat masuk. Jadi bila kami tengok kampung ni kami kata kami nak mari juga kampung ni. Jadi hari ni dengan kerjasama Cikgu Farid, Ustaz Rodi, Ustaz Fuad dan sebagainya dan juga JKK dan semua kampung kami hadir ke sini lah. Dalam grup kami ni macam-macam kumpulan dah. Saya daripada kumpulan NGO Warga Kelang. Kami cuma tukang tunjuk jalan saja. Kemudian dalam grup ni ada yang baju biru putih tu grup HFCS Amal ada. Kemudian grup daripada Surau Taman Poh Jaya ada. Kemudian ada grup pembela daripada Sungai Petani pun ada. Kemudian orang-orang perseorangan. Kemudian daripada Asas Cik Gandali ke Datuk Gandali tak pastilah. Daripada Kuala Lumpur pun ada dan sebagainya. Okey. Lagi saya akan panggil penerima sumbangan ni. Mai ke depan ni penerima sumbangan dan saya akan jumpa 10 orang macam itulah. Selebihnya nanti kita akan panggil duduk nanti kita akan ambil gambar. Pasal apa kita nak ambil gambar? Pasal apa yang bagi sumbangan ni ramai tak hadir. Maknanya dia bagi sumbangan minta tolong kami bawa. Jadi nak pastikan kami bagi sumbangan. Bukan kami tuju apa semalam. Okey, tanpa melengahkan masa, saya persilakan penerima sumbangan yang pertama, Encik Ramli bin Yusof. Ni Encik Ramli bin Yusof. Silakan Syam tulis aja. Tempat yang mana? Oh, nak buat lagi mana tu? Oh, PA kau. Pemberi sumbangan kita ialah PA 2 tepi saja. Oh, nak buat mana tu? Dah nak ambil tu. Cik Ramli bin Yusof dipersilakan beri sumbangan Cik Gandali kita daripada geruk Asas 6770. Asas tu Alam Syah. Tadi dia tak sempat bersama kita di Masjid Tembak tadi lah. Saya minta maaf lah, saya tak kenal apa datuk-datuk. Saya bagi Encik jalan no. Okey. Yang ni punya. Okey. Encik dah salah satu bahasa. Encik Gandali, Encik Main pagi ni. tengah sikit ni. Main pagi nampak ni. Pegang lama ni. Ambil lengok. Tengok ni. Beli kita ni NGO. Noreh kita orang, anak 5 orang, sekolah 4 orang. Sebulan dapat lebih kurang dalam 200-300 macam itulah. Jadi banyak pengusaha di kedai. Dia semua mewakili penduduk-penduduk lain macam ni lah di sini. Okey. Dan bila barang-barang ni semuanya tak payah hutang tu boleh dalam sebulan kot ni kan. InsyaAllah. Hari
Tu ada ikan masin, ada ikan bilis dan sebagainya. Minyak dan Maggi, kalau beras butuh boleh pakai Maggi. Sagi mai ambil. Bekas 3 kapit tu, kalau rasa terlebih, sedekah orang boleh, tapi rasanya 3 kapit tu cukup kot dari sebulan ni. Boleh. Kalau nanti ni duduk kat dulu ni. Okey. Terusnya dipersilakan penerima sumbangan Muhammad Sedi bin Senik. Okey. Muhammad Sedi bin Senik sama juga NGO motong getah orang. Dipersilakan pemberi sumbangan wakil daripada pembela NGO Pembela Sungai Petani. Saudara Un. Saudara Un. Ahli Majlis Sungai Petani ni. Dia pun sibuk dengan surat mata ni. Terima kasih Om sebab sponsor ni. Ambil mana-mana dulu lah. Okay, jangan ambil berat orang dengan gula orang itu orang komplain gula dah hilang. Tak pegang. Kami buat di Lewat sini. Tani Un. komplain gula kecil saya dapat 2. Pusing ni. Dapat 3. Dah kawan dia ambil. Sini. Pusing kau ni Un. Senyum. Okey, dah. Telok dalam rumah lupa. Ada satu telur lah, satu keluarga sini pergi telur kan. Telur dia pergi telur. Okey, telur satu rok. Seorang satu rok. Satu rok berapa putih? 30 putih. 30 putih, habis putih boleh pakai sebelah. Ada dalam rumah. Yang ni. Monet. Belum lagi berdua. Satu belum lagi. Yuk. Lagi boleh buat. Okey. Okey, timing Haji Fendi okey ke timing Haji Fendi? Okey. Cepat sikit. Cepat. Kena duduk sebab ada kawan dekat. Siapa tak duduk tak dapat dekat. Nama Damdik bagi kat dia. Terusnya Puan Rosilah binti Cik Mat. Masuk sila. Silakan Tuan Haji Zainal daripada Surau Taman Pauh Jaya. Silakan beri sumbangan untuk Rosilah binti Cik Mat. Pilih depan dulu tuan. Mana? Muslimat bagi duduk sebelah. Ambil depan. Okey, maknanya yang ikut kita hari ni bukan saja grup NGO, grup surau. Ini daripada Surau Taman Pauh Jaya. Ni, mai. Kami ni suka jalan. Syam. Terima kasih. Syam. Okey, tengok sini. Terima kasih kat orang-orang yang begitu. Sebab ni pun sama juga, potong getah 15 hari. Apa hari? 5 hari 15 hari. Okey. Belah no, duduk belah no. Nur 8 minit ya. Nur Asida binti Kaman. Masuk tak Nur Asida binti Kaman. Dan dipersilakan saudara ni Cikgu Zainal. Cikgu Zainal tolong bagi sumbangan Cikgu Zainal. Cikgu Zainal seorang cikgu, dia pun ibu guru kita juga daripada Padang Serai. Okey, Cikgu Zainal. Banyak kali dah dia duduk mesej saya nak ikut. Cikgu Zainal kepada Puan Nur Asida binti Kaman. Dia kerja dia nak motong tak berapa orang duit tak pada. Dia kerja cabut serai dengan Cina. Dapat 30 ringgit kan? 3 kupang, 4 kupang kati. 3 kupang. Cabut serai kati dapat 3 kupang. Dapat 2 kati 6 kupang. 3 kati dapat 9 kupang. Okey, duduk sini ya. Okey. Dia lepas ni kalau tak ikut serai 2-3 hari okey kot ni. 2-3 bulan. Silakan Puan Kasma binti Cik Kik. Puan Kasma binti Cik Kik. Okey. Dan minta pemberi sumbangan yang seterusnya adalah Taufik daripada Tasik Belugo. Taufik. Okey. Okey. Seterusnya kita panggil semua penerima, diminta bersusun semua. Dah maknanya panggil masuk je. Ajian binti Hadi. Cik Ani bin Cik Long. Ismail Isa.
Ismail Abdullah. Jamil Yusof. Azlan Ismail. Muhammad Syakri. Liza binti Jiwa. Azharuddin Ismail. Untuk maklumat semua kita dah bawa kem baju ni tu. Kem baju molek-molek lah. Dan kem baju tu saya amanahkan kepada Puan Nisa JKK kita. Mana Puan Nisa mana? Ni. Saya amanahkan kepada Puan Nisa. Jadi kalau Puan Nisa terima arahan dia, kalau dia kata okey, bagi macam mana? Jangan duduk di situ. Kesian dia mau pack molek-molek dah. Dia mau pack tu bahasa orang putih lah. Bahasa Bali kata lipat molek-molek lah. Dia lipat molek-molek dah. Jadi kita pun ambil molek-molek lah. Dan lagi lepas tu, penerima ni semua berharap tuan-tuan dan perempuan bila terima sumbangan ni, utamanya bersyukur kehadap ilahi lah. Bila kita bersyukur, nanti Tuhan bagi lagi. Kemudian bila makan pagi esok tu, makan roti ke, ikan bilis ke, makan apa ke, hirup etel ke, ingat kami lah. Doa lah. Ingat kami tu doa untuk kami dan doa untuk tumbang. Minta kami ni murahkan rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan kami boleh buat kerja ni lagi. Anak-anak kami mengaji, belajar, berjaya. Kalau ada antara kami ni sakit kan, waktu sakit punya ada yang hajat, ada yang berhajat tapi tak terkeluar mulut. Tolong doakan mudah-mudahan dengan berkat kerja buat kami dan tuan-tuan makan tu. Walaupun doa lah keluar hajat kami semua ni dimakbulkan. Boleh nyata tu ni. Dan kami pun doa yang sama untuk tuan-tuan dan perempuan. Okey, sekian terima kasih. Dan dengan ni saya mewakili kawan-kawan semua menyampaikan amanah kawan-kawan kepada tuan-tuan dan perempuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عزيز يا جبار يا ستر يا رب العالمين اللهم اهد لنا بإيمان اللهم اهد لنا بإسلام اللهم اهد لنا بالسعادة ولا تحكم لنا بالشقوة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله منكم. Okey, 10 hidup. Okey. Sebulan belum sampai. Bulan dah. Kalau sebulan kunjungan jangan yang kedua semua hari anak-anak semua sekolah kita bulan dulu dia apa dalam musim itu dan anak yang motornya dia tolong dia ada demo dalam video belakang tu jalan ni lah. Tak betul lah kata-kata orang faham. Musim panas ni. Musim lah ni, musim gugur. Dia tak ada isu. Musim panas kan. Dia tak ada isu. Anak Pak orang mana datang Pak Imam anak tu ni. Dia kena cari lain campur. Dia kapur. Cikgu campur. Kalau kata anak motor ni tak cukup lah dengan sekolah apa lagi lah. Jangan pun tak tak mula lah baca-baca. Kamu pun tak cari dalam space. Kamu dapat ekor baru. Kadang-kadang tengok burung. Kalau kata burung dia jatuh kadang-kadang kita pitahan dapat lah. Kita PP motor sudah motor masuk. Boleh dapat RM30 ekor. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Bodong pun RM30. Bodong RM50. Bodong apa nama? Hijau. Siapa yang beli? Kalau kita orang beli burung kan okey, tapi kan burung pula tak kan. Burung tak tahu. Habis. Bapak bukan RM8. Burung tapi kutu. Kalau dalam hutan hasil hutan apa? Apa lagi? Baru beli waktu dia punya pasir di sini. Juga dia gagal semua. Bagi Aziz ni sampai 5 bulan lagi. Bagi dua dalam satu dapat. Bagi dua. Sebenarnya itu kan tidak dalam satu itu. Dua.
Bahan bukan kerajaan lah, bukan parti politik lah. Jadi kita buat program ni selalu lah. Jadi kita sampai di kampung ni sebab kita dapat maklumat kat sini ramai orang motor-motor dengan harga yang naik turun dengan musim motong yang tak menentu semua, harga barang naik apa semua. Jadi kita harap sumbangan dapat bantu lah. Lagi bila saya panggil nama lagi, setiap penerima tu tolong berdiri tan nama semua. Sebab kita nak ambil gambar sebab nak tunjuk kat kawan-kawan yang beli barang ni, kita barang-barang sampai ni. Okey, Wan Muhammad Syukri Wan Abdullah. Satu. Sama ada hudung. Hidup Muhammad Fazli bin Zainal. Barang-barang satu lungguk semua sekali nah. Maknanya satu lungguk tu tuan-tuan punya. Pokok lepas kami klik ni ada orang main atas. Tak. Yang tu satu lungguk tu ambil beras saja. Hari ni kami ambil. Ataupun kawan mari kata ni bagi aku RM10 upah kena nama tu. Ni tuan-tuan punya. Kalau siapa ambil mengaku kata dia tolong kira minta duit minta apa cerita kat kami. Tak ada. Ni kawan-kawan bagi sumbangan. Sebab ada tempat yang kami pergi tu, lepas kami klik ada orang lain mari. Dia kata minta komisen lah apalah. Ni tuan-tuan punya. Sumbangan lillahi ta'ala pada kawan-kawan. Okey, Muhammad Fazli bin Zainal dipersilakan. Ini adalah sumbangan daripada kawan-kawan kami lah. Yang daripada macam-macam kumpulan lah. So dengan harapan sumbangan ni dapat meringankan beban dan tuan-tuan dan puan untuk sehari dua hari lah. Hari dua ni. Dan mohon doa supaya kami yang buat kerja ni, kawan-kawan yang bagi sumbangan ni dipermudahkan urusan dunia akhirat lah. Itu je. Dan dapat ni kita bersyukur kehadrat ilahi lah. InsyaAllah Tuhan akan orang dapat gandakan lagi lah bila kita bersyukur. Okay. Ni kawan-kawan yang hantar dia macam-macam lah. Kami ni postman je. Tukang bawa je. Tolong doa untuk kami. Okay, tuan boleh pack dah. Okay. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وجاة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi untuk kawan-kawan yang kerja ni juga akan macam ni. So tolong doa kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga daripada Surau Taman Pau Jaya. Pau Jaya yang Tuan Haji Zadi, mana apa? Jerusalem. Cik Ruslan dengan Tuan Haji Mak Nur kita. Pak Zanan. Pak Non sebab hari ni depa ikut kita hari ni nak tengok macam mana cara buat kita. Sebab depa nak try buat nanti, nak cari dalam 1000 penerima, depa nak buat macam kita juga. Jadi kalau depa buat esok, kita yang tolong tunjuk hari ni, kita pun dapat tepiah pahala. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, selepas ni kita akan betul-betul balik. Dan yang bawa kain baju nanti kita akan drop di rumah Cikgu Farid. Lepas tu nanti Cikgu Farid akan clear lah. Rumah Cikgu Farid tu bersetentang dengan Surau Taman Mesra Kupang. Siapa-siapa yang biasa pergi Surau Taman Mesra kan. Setelah perjalanan balik kita akan berhenti Surau Taman Mesra tu nak solat ke apa bilik ayak sempurna lah kat situ. Boleh ya? Okey, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Dan mewakili kita punya YDP Sarawak yang tak dapat hadir hari ni dan bila sampaikan salam kepada semua lah. Waalaikumsalam. Haji.